Kalau saudara diamanahkan dan rasanya kurang mampu melaksanakan kerana cabaran terlalu besar dan ujian berat dan minat atau tarikan pelawaan terlalu menarik, saya syorkan dimaklumkan dalam tempoh seminggu ini kepada ketua-ketua atau kepada saya sendiri atau menteri ataupun guam negara ataupun siapa, bagi tahu kita belum bersedia untuk mengambil langkah berani dan oleh itu beri laluan kepada orang lain. 1 minggu. Mengapa saya pilih untuk menyatakan ini? Kerana saya sampai ke tahap hilang kesabaran dan merasakan masih ada kelemahan dan ruang yang wajib diperbaiki. Kita nak selamatkan negara ini. Dan negara ini punya potensi yang sangat baik. Rakyat umumnya itu mengharap dan dahaga satu pembaharuan dan pembelaan. Jadi, saya harap nanti pos minggu ini, kita renung betul-betul. Peringkat saya tinggi-tingginya, renung bersama. Apakah kita sanggup mengambil tindakan? Saya akan hormat saudara dan saudari kalau memilih untuk menyatakan, ya saya pilih untuk ke jawatan yang lebih rendah atau tanggungjawab yang lebih kurang. Tetapi kalau pikul tanggungjawab ini, dalam tempoh seminggu ini, lakukanlah yang sebaik mungkin. Bagaimana boleh negara ini izinkan penyeludupan terang-terangan? Apa? Kita ni buta, tidak dapat melihat bolosnya sempadan. Apakah orang kita ini hilang nilai? Apa itu kebenaran? Apa itu hikmah? Apa itu ihsan? Apa itu adil? Tidak mengerti sama sekali. Saya memilih untuk meluahkan ini kerana betapapun saya rasa tersinggung